Assalamualaikum, saya Alif Adar bin Ahmad, pemegang nombor metrik E202410433886. Hari ini saya akan menerangkan 4 kemahiran asas dalam sukan gimnastik artistik acara palang sejajar. Okey, jadi 4 kemahiran tersebut adalah, yang pertama adalah L-sit, L-prime handstand, handstand hold 3 second and handstand turn. Itu adalah 4 rutin dalam acara palang sejajar yang dilakukan oleh gimnas untuk melengkapkan rutin mereka. Okey, seterusnya adalah langkah-langkah untuk membuat kedudukan L ataupun L-sit. Okey, yang pertama, memastikan kedua-dua belah tangan pegang pada palang. Pastikan tangan dalam keadaan lurus, dan selepas itu kita akan membuat kaki terangkat ataupun kedua-dua belah kaki akan terangkat dan menahan selama 3 saat. Okey, itu akan dikira sebagai satu rutin. Okey, kemahiran yang seterusnya adalah L-sit upright handstand. Ia sama juga macam L dalam kedudukan L yang seperti saya ceritakan awal tadi. Cuma ini akan menambah press dan handstand. So ini akan dikira sebagai rutin kemahiran asas yang susah sedikit, iaitu naik ke pertama 0.2 ataupun dikategorikan dalam cut off point B. Okey, untuk langkah-langkahnya adalah seperti berikut. Kita akan membuat seperti L-sit yang saya ceritakan awal tadi, dan kita ini cuma menambah hand press dan handstand. Pastikan kedua-dua belah tangan pegang pada palang. Lakukan L dan press dan handstand. Kalau untuk beginners, dia akan melakukan seperti ini dan press untuk handstand lah. Okey, itu dikira sebagai rutin. Okey, kemahiran yang seterusnya, iaitu kemahiran yang ketiga, ialah handstand hold 3 second ataupun handstand tahan dalam 3 saat. Okey, yang pertama adalah langkah-langkahnya adalah kita akan sama juga seperti L-sit, kedua-dua belah tangan pegang pada palang. Sama ada kita melakukan dari mula untuk swing ataupun dari handstand. Untuk beginners, kita mensarankan mula daripada swing atau ayunan. Okey, untuk kemahiran yang terakhir ataupun rutin yang terakhir adalah handstand turn. Sama juga seperti handstand, cuma kita memerlukan kuasa sedikit untuk menoleh handstand itu ke side lain. Untuk langkah yang pertama, kita akan melakukan sama seperti sebelum ini, adalah handstand hold 3 second. Tapi ini akan ditambah dengan turn lah, ataupun pusingan, ataupun tukar ke arah lain. Okey, langkah-langkah ni adalah seperti berikut. Kita akan meletakkan kedua belah tangan dan melakukan handstand. Jika dapat bertahan selama lebih kurang 2 saat atau 3 saat, kita terus melakukan turn lah. Okey, untuk melakukan turn, pastikan badan dalam postur yang lurus, dan kita akan pusing ke sini dan akan ke sini, bertahan dalam posisi handstand. Itu dikira sebagai satu rutin. Okey, kita dah sampai ke pengakhirannya. Itu adalah
Empat kemahiran asas yang boleh dilakukan oleh jenas-jenas untuk melakukan atau melengkapkan rutin mereka dalam acara Panang Siaga. Sekian dari saya, Alif Adha Abdul Ahmad.